Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa semua agensi terlibat termasuk Kementerian Kerja Raya KKR dan Kementerian Pendidikan KPM supaya mempercepatkan pelaksanaan projek pembangunan di Sarawak. Menurut Perdana Menteri, antara keperluan mendesak ketika ini adalah pembangunan semula sekolah lama dan pembinaan sekolah baharu di beberapa kawasan luar bandar. Sebab itu saya katakan ada keperluan untuk kita, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri meningkatkan usaha untuk menjaga kepentingan bersama. Malah ada juga cadangan yang meminta saya mengumumkan pembangunan sekolah baharu sama ada sekolah menengah atau sekolah kebangsaan di merata Sarawak. Antaranya di Sarike, Mukah, Darul, Sri Aman dan Saratok sama ada pembangunan semula sekolah atau membina sekolah baharu. Justru saya minta semua projek ini jangan dilengahkan. Ia mesti dilaksanakan secepat mungkin kerana rakyat mahu projek ini disegerakan, katanya di Petik Harapan Madani. PMS berkata demikian ketika berucap pada Majlis Sambutan Aidilfitri Madani 2025 Sarawak di Stadium Perpaduan Petrajaya pada Sabtu. Selain itu, Anwar yang juga Menteri Kewangan turut menekankan keperluan untuk mempercepatkan pembinaan Hospital Kanser Sarawak. Selain itu, menurutnya lagi, perbincangan antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak berhubung perkara itu berjalan lancar dengan Sarawak mendahulukan dana sendiri untuk membina kemudahan tersebut. Projek itu memerlukan peruntukan RM1 bilion dan keputusannya Sarawak mendahulukan dengan dana sendiri dan Kerajaan Persekutuan akan membayar kemudian. Sebab itu, saya tekankan supaya pembinaan dipercepatkan. Apabila Timbalan Premier yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Amar Dr. Sim Koi Hiat mencadangkan tambahan, saya katakan bukan sekarang. Kita perlu siapkan dahulu hospital ini, pastikan pembinaannya berjalan lancar dan cepat, ujarnya lagi. Tambahnya, Sarawak mesti ada hospital kanser sendiri yang berfungsi sepenuhnya. Pusat ini akan menjadi yang utama di seluruh negara dan ia merupakan satu sumbangan penting daripada Kerajaan Persekutuan. Jadi, kalau orang tanya mana hospital kanser terbaik di Malaysia, insya-Allah dalam beberapa tahun akan datang, kita boleh berbangga dan katakan ia ada di Kuching, jelasnya. Dalam pada itu, demi mewujudkan kestabilan, Ahli Parlimen Tabun itu menegaskan semua rakyat perlu bersyukur dengan nikmat diperoleh termasuk pimpinan negara yang mendengar pandangan dan keluhan rakyat dalam memperbaiki kelemahan serta memperbetulkan tata kelola pentadbiran. Syukur ini penting. Kadang-kadang kita dapat manfaat, kita anggap semuanya biasa sahaja sedangkan hakikatnya tidak begitu. Kadang-kadang kita lupa bersyukur. Jangan kita kufur menolak nikmat Tuhan. Kalau kita menolak, asyik maki, asyik marah, asyik tak kenang budi, itu bahaya. Takut azab yang pedih akan menimpa kita. Sistem politik Sarawak stabil. Pimpinannya mempunyai wawasan, tegas dan mempunyai idea untuk sentiasa menimba pengalaman baharu, mencungkil bakat keupayaan. Selain itu, Sarawak memberi sumbangan yang besar dan di semua negara saya kunjungi, baik Eropah, China, Jepun, apa lagi ASEAN. Justru saya sebut Sarawak berpotensi besar sebagai hub tenaga rantau ini, katanya di Petik Media Perpaduan.